Ramai orang bila nampak peluang pelaburan trending, terus nak ikut tanpa fikir panjang. Kalau anda ada 10,000 RM, buat langkah ini dulu. Pertama, bank. Simpan bank memang boring, tapi paling selamat. Jadikan ia tempat simpan dana kecemasan. Kedua, kripto. Kalau tak tahan tengok harga jatuh mendadak, kripto bukan untuk anda. Tak asyik paling volatile di pasaran. Ketiga, saham. Saham US atau saham Malaysia dua perlukan pengetahuan. Potensi untung ada, tapi risiko tetap tinggi. Keempat, go dan dalam e-wallet. Sesuai untuk duit yang nak digunakan dalam masa terdekat. Had maksimum kecil, tapi fleksibel. Kelima, ASP_ASN. Ramai suka sebab senang dan stabil. Tapi ingat, pulangan berubah-ubah setiap tahun. Keenam, money market fund. Pilihan rendah risiko untuk simpanan jangka pendek. Sentiasa periksa sama ada platform itu berlesen SC Malaysia. Sebelum ikut trend, tanya diri anda, boleh tak saya tanggung risikonya?